Penduduk sekitar Kampung Pasir, Johor Bahru, resah apabila kawasan berkenaan dinaiki air susulan hujan yang tidak berhenti pada Rabu dan Khamis dan telah merosakkan beberapa peralatan rumah seperti perabot, pakai kas elektrik dan sebagainya. Tinjauan sinar harian ke kawasan berkenaan pada Sabtu mendapati penduduk di kawasan berkenaan mengambil kesempatan sebenarnya cuaca cerah pada hari Sabtu dengan mengemas rumah masing-masing yang dinaiki air beberapa hari lalu. Banjir dia sebanyak 4 kali. Dia turun naik. Dia start daripada 19 bulan itu hari petang pukul 4 masa hujan lebat. Terus air naik mendadak sampai pukul 6. Pukul 7 dia surut sikit. Lepas tu dalam tengah malam pukul 2 dia naik lagi. Itu yang sampai ke, kalau rumah saya ni sampai pada tingkap ni. Sampai tingkap ni. So kerosakan tu memang banyak lah. Kita punya Xbox, TV tenggelam. Itu pun dah godi kereta tenggelam. Tilam semua memang tak boleh pakai lah. Sofa semua yang untuk air raya dah habis. Rumah pun baru cat tapi kena banjir, terpaksa nak kena cat balik semula. Dia cuma masalah sekarang yang ada kat sini saya rasa peparitan ni. Tapi oleh kerana kita pun 2-3 hari naik pasang dalam, jadi kita pun tak boleh nak buat apa lah. Kecuali daripada tambatan banjir pun belum siap sampai sekarang. Dah berapa menteri besar tukar pun masih macam itu lagi. Kita pun tak pasti. Itulah, kalau dapat disegerakan, Datuk Onafis sekarang ni yang pegang berjiwa muda, kalau dia dapat menyelami jiwa-jiwa kita kat sini, tengok kawasan banjir ni macam mana. Sebab benda lain ni berterusan ni, setiap tahun ada. Memang tiap tahun mesti ada banjir macam ni. Jadi kita kat sini pun dah, ni nak dekat raya pula tu. Kalau tak raya kita okey lagi lah. Dekat raya ni rasa macam terbeban sikit lah dengan keadaan sekarang. Kejadian ni berlaku pada hari Rabu. So kami berdua bekerja lah, dan anak saya ada seorang tinggal. Dia mengatakan air dah naik. So naik mula-mula di sini. Pada hari Rabu tu 2 hari 2 malam tak berhenti, dan hari Jumaat mula naik paras sini. Sebenarnya dah jalan tu dia melengkung, so dia kat Para Pinggang saya. Saya balik kerja Para Pinggang saya, so saya masuk kat sini memang air dah melimpah kat sini. Dan saya kena timba sebab dia meresap. Timba air keluar sehingga pukul 12 malam. Saya tak ke BPS sebab memang tak boleh nak tinggalkan rumah. Rumah penuh dengan air. So alhamdulillah semalam dengan hari ni cuaca okey. Cuaca mengizinkan untuk kami keluarkan barang-barang. Habis barang-barang dekat luar memang tak dapat diselamatkan. So almari semua, peti air semua berendam. So kami reda lah dalam ujian pada bulan Ramadan ni. Tak sempat lah, memang masa tu pagi Khamis pun memang jalan jam. Memang tak sempat nak buat apa-apa semualah. Memang tak sempat apa yang ada dekat dapur yang itulah makan. Ada roti itulah makan. Tak ada apa-apa yang lain-lain lah. Saya jalan pun jam, nak keluar pergi bazar pun tak sempat lah. Memang jalan jam semua. Tak sempat nak ke mana-mana lah. So nak kata buka tu kita orang sempat lah. Mana-mana yang tu memang dalam banjir lah. Dalam banjir lah kita orang buka semua. Tak ada apa orang kata, tak sempat bersih lah sebab air tu surut malam. So memang air yang sempat kemas start kemas semalam pagi hari Jumaat. Malam pagi baru start kemas lah. Sampai hari ni, dan mungkin insyaAllah boleh siap lah.